Sabrina binti Kamarudinda bersekolah di SMP Bukit Batu. Kod sekolah JEA 8015. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 sehingga 2035, matlamat utama mereka adalah untuk melahirkan insan yang sejahtera. Pada hari ini, saya akan mengupas 5 ciri murid sejahtera. Yang pertama, beradab. Murid yang memiliki nilai murni yang tinggi akan mewujudkan suasana yang harmoni dan menjadi contoh kepada orang lain. Yang kedua, berkeyakinan. Murid yang percaya dengan potensi diri sendiri menunjukkan keyakinan yang tinggi demi meningkatkan potensi diri. Yang ketiga, berilmu. Murid yang mempunyai pengetahuan yang luas membolehkan mereka bersaing dan mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik maupun co-curriculum. Yang keempat, berkemahiran. Murid yang bijak menyelesaikan masalah menunjukkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kreatif. Dan yang kelima, berdaya tahan. Murid yang tidak mudah berputus asa menunjukkan ketahanan mental yang kuat untuk mencapai kejayaan. Sekiranya terdapat murid sejahtera di sekolah, kadar disiplin dapat dikurangkan dan imej sekolah dapat dipertingkatkan. Murid sejahtera merupakan aset yang penting kepada negara kerana mereka mempunyai sahsiah, jati diri dan juga kemahiran yang dapat menjamin kesejahteraan negara pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.